Awak suka kereta ni? Cantik. Tak secantik awak, Risa. Tapi kereta ni memang padan dengan awak. Saya nak hadiahkan kereta ni pada awak. Tapi saya tak pandai memandu. Takut. Tak apa. Saya boleh jadi pemandu awak dan jaga awak. Okey. Sekarang awak nak pergi mana? Balik. Balik? Cikgu, saya nak balik. Dah sudah ke? Dah. Dari kerana masa. Lily, saya nak tanya awak sesuatu. Apa yang perempuan tengok pada bakal suami? Ialah rupa ke ataupun harta ke? Rupa diri tu penting juga. Yelah, hari-hari kita nak tengok muka dia kan. Jadi, biarlah yang sedap mata memandang. Tapi kan Cik Edi, tak semestinya rupa yang kacak-kacak je. Sebab yang penting sekali, janji di mata perempuan tu tak ada orang lain dah. Betul tak? Betul tak? Harta benda pun penting. Penting siapa yang tak nak hidup senang? Tapi, tak semestinya lelaki tu kena ada hati yang melungguk. Kan? Janji dia ada semua pendapatan yang tetap boleh sara hidup. Tak adalah susah bila dah beranak pinak nanti. Apa salahnya kalau lelaki tu ada harta belungguk-lungguk? Tak salah kan? Siapa kata yang salah? Siapa kata salah? Tak ada. Tapi, masalahnya harta yang sedia ada tu cuma bonus, bukannya syarat. Kalau nak sama-sama kaya, sama-samalah cari bila kahwin nanti. Tapi Kak Cik Edi, pada saya yang penting sekali saya cintakan lelaki tu dan lelaki tu cintakan saya juga. Macam tunang saya. Cinta dengan ikhlas dan setulus hati. Saya tak faham. Kalau kita bercinta dengan setulus hati, kita kenalah berkorban. Tahu? Kalau tak, macam mana nak bina hidup rumah tangga nanti? Awak pasti ke dia akan jaga awak nanti? Yelah, dah lah hidup kat perantauan. Berkorban juga. Takkan sebelah pihak je kan? Arisa, semua tu kerja Tuhan. Dia je yang tahu. Lagipun kita bercinta, kita kena percaya dengan pasangan kita. Sebab aku percaya dengan dia lah, aku terima dia sebagai suami aku. Yalah, aku berkorban untuk dia demi masa depan rumah tangga kita orang. Jadi warga diplomat? Bila awak nak bertolak pergi Moskow? Lagi 2 bulan kita orang akan nikah. Lepas sebulan kita orang akan berangkat ke sana lah. Jadi aku harap kau dengan Lily dapat datang ke duri kahwin aku nanti. Yelah, macam aku cakap dulu, kenduri kecil-kecil. Ya, ajak kau minum teh. Dah beli rumah dah? Aku bukan tak nak beli rumah, Risa. Yelah, lagipun aku akan pindah ke Moskow. Lagi bukan sana nanti, tak tahu cukup mana dia orang hantar kita orang. Jadi, duit yang nak beli rumah tu dia dah masukkan dalam akaun ASB aku. Yelah, bila tiba masanya nanti, jadi tempat sesuai, baru kita akan beli rumah. Pandai awak merancang kan? Saya gembira tengok awak bahagia. Engkau bila lagi? Dah lah tu. Dah tiba masanya dah. Nak tunggu sampai bila? Rambut beruban penuh? Kalau dah betul tiba masanya,
mesti pintu hati saya dah terbuka. Yelah, kan awak cakap bercinta tu kena ikhlas. Ada je jawapannya, kan? Nak cakap apa? Bakal isteri diplomat yang hidup dalam masyarakat antarabangsa, masyarakat elit. Awak jangan lupakan saya dengan Lily, InsyaAllah. Tak mungkin saya akan lupakan awak dengan Lily. Kan? Cantik. Hai, takkan tangkap ikan aja. Kau tak lepas dari air. Kalau saya lepaskan dia, nanti dia sesak nafas. Saya dah tak boleh main dengan dia lagi. Ya, awak berdua ni nak ke mana ni? Lah, balik rumah lah. Ingat kita tak ada rumah sendiri ke? Besok kan cuti lagi. Saya ingat nak ajak awak temankan saya pergi beli barang. Boleh tak, Aiman? Boleh, tak kisah. Barang apa pula Kif nak beli ni? Nak beli hadiah untuk buah hati Kalau awak nak tahu, jom ikut saya. Lagipun dah dapat lampu hijau apa? Baiklah, dia balik dulu Okey. Tapi jangan lupa hantar buah hati aku ni balik. InsyaAllah. Yalah. Tapi dia besar sikit tu. Hai Kif. Hai Shirin. Hai Sai. Hai. Cantik macam selalu ni nak pergi mana? Terima kasih. Dari sebelum tadi saja lalu. Kau dah lalu mesti nak tengok kan? Tapi hari ini saya bertuah sebab saya terserempak dengan awak. Nak tambah koleksi ke? Tak, bukan saya nak beli tapi Kif. Tengok Kif. Saya masih pakai lagi cincin awak. Dan saya akan pakai sampai bila-bila. Okeylah. Jumpa lagi ya. Okey, bye. Dari kerana masa. Dah Risa. Benda dah jadi. Kita dah tak boleh buat apa lagi dah. Banyak ke duit dalam beg tu? Banyak tak banyak pun habislah duit yang saya nak bagi dekat adik saya tu. Dia nak kena beli alatan makmal. Ni saya nak kena buat kat Malam Baru pula.
Macam ni lah Risa. Duit yang kau nak bagi dekat adik kau tu, aku pinjamkan dulu. Risa, aku pun boleh bagi juga. Macam ni, aku setengah, Not setengah. Terima kasih, Not. Terima kasih, Lily. Tak ada apalah. Kalau bukan kawan yang tolong, siapa lagi kan? Saya ingat hari ni saya nak belanja korang makan. Ialah sebab malas nak masak hari ni. Tapi nampaknya kena masak jugalah. Tak apalah. Kau duduk diam-diam sudahlah. Kalau kau masak pun tak apalah jadinya tak masin ke langsung tawar ke. Kau duduk diam-diam Biar malam ni aku dengan Not masak. Jom Not, aku tengok kau masak.